sempena meraihkan ulang tahun TV3. Aura eksklusif Lenona yang fenomena istimewa membawakan anda pelbagai koleksi produk terlaris dan eksklusif khas buat anda. Nikmati koleksi produk Lenona dengan tawaran promosi ulang tahun TV3 sepanjang bulan Jun ini. Layari www.lenona.com.my. Aura eksklusif Lenona yang fenomena. Wow, betul ke apa yang diorang cakap tu? Akbar macam tu lah sebab dia punya terkejut dia tu. Saya memang jarang gila tengok cerita hantu. Bila saya tengok ni macam takut gila. Dia punya kengerian tu saya rasa real. Darah dia ke, dia punya kegelian. Mimi Lana, semua pelakon memang terbaik, memang menakutkan. Nesa Idrus, Fat Anwar, Amin Hafiz. Terbaik. Kena tengok, kena tengok. Tolonglah tengok. Sunyi. Seolah tiada apa yang berlaku di sini. Tapi setiap hari, bahaya menanti bukan kerana tren, tetapi kerana pilihan kita. Landasan ini bukan jalan pintas, bukan juga tempat bermain. Man, cepatlah pukul berapa dah ni? Ia membawa ribuan nyawa bergerak sepantas yang tak dapat dihentikan. Namun masih ada yang sanggup ambil risiko hanya untuk beberapa minit. Dan setiap langkah di atas rel ini menipiskan jurang antara hidup dan mati. Keselamatan landasan bukan sekadar tentang tren. Ia tentang pilihan, dan satu pilihan yang silap boleh merubah segala-galanya. Lagu-lagu di AJL yang masih menjadi siulan kini kembali hidup di pentas konsert Tonton Soundstage. Gabungan bintang-bintang terhangat negara buat pertama kalinya nyanyi bersama secara live di Z Kuala Lumpur 12 Jun ini. Tiket sangat terhad. Dapatkannya sekarang di www.wowtix.com.my. Jangan terlepas. Konsert Tonton Soundstage, generasi selamanya juara. Dia Pala yang paling berkuasa dekat sekolah ni. Duduklah Mak Zai, dia cek mata. Soal desak menantu untuk dapatkan cucu cepat-cepat. Kau dengan bini kau, bini aku kat mana? Macam mana kau tahu rumah aku? It's too much. Tak ada masalah lah. I boleh bayarlah ganti rugi tu semua. Bayarlah. Aira tak dapat apa yang budak lain dapat. Kalau untuk Aira, perlu ke tinggalkan dia? Dia tak boleh pergi mana-mana. Hari-hari. Alia ni tahun depan, kalau abang tak sedar, Alia dah 30 tahun dah. Kau langkah mayat aku dulu, baru kau boleh sentuh isteri aku. Awak ingat saya nak awak jadi suami saya ke? Kadang-kadang I terlupa. You Aira Natasha. Biasa juga kan? Jadi orang biasa. See? You ingat yang bodoh ke? You ingat yang tak tahu semua benda tu? Itu driver je lah. Wow, lain nampak. Cuba nak jadi driver bertauliah kak. You pernah imagine tak? Life you normal? Cakap pasal bola sepak, amboi, semua fakta dia tahu. Boleh lagi sebiji. Kalau dia besarkan sikit gol tu, mesti Argentina boleh skor tadi. Apa ni? Ingat kelakar ke? Tapi bak taktik nak pikat hati isteri sendiri, terus auto kena kad merah. Kau tak kira, malam ni kau kena pujuk dia juga. Sebelum tidur, tak baik kalau kita gaduh. Tadi tak nak minta maaf. Diam je kan? Takkanlah cakap. Betul ke kawan kerja? Betul ke dekat ofis? Eksklusif di TikTok Drama Sangat dan Tonton. Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk.
Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Bapa kandung telah bertindak mendukung mangsa masuk ke dalam bilik dan di situlah kejadian rogol berlaku. Tertuduh suruh mangsa baring di atas tikar. Mangsa baring. Kenapa baring? Kalau tak baring nanti saya kena pukul. Datuknya secara tiba-tiba masuk ke dalam bilik mangsa dan memaksa mangsa untuk baring. Kes rogol dan sumbang mahram dalam institusi keluarga berlaku kerana gabungan beberapa sebab lah, antara lainnya kuasa. Tak payah nak tembea. Berbolak-balik, berdolak-dalik di dapur. Bos awak ni pegang kuat dengan amalan tradisi nenek moyang kita. Problem malam, problem. Dia dapat 6A, 1B, 1C, Hawau. Sekarang kita kena cari bomo yang lebih kuat untuk Nisa. C-A-M-B-E-R-A-N-G. Terbaharu dituntut. Kakak dapat tawaran universiti, Umi. Kita tak mampu. Tak apa, kakak boleh kerja. Dalam kad tu kan untuk duit yuran satu semester nanti. Dah habis. Dah kalau tak ada, kena usahakanlah. I boleh bayar. Kau jangan nak musnahkan kehidupan orang. Apa kena mengena dengan kau? Kalau yuran sejenjik sangat dengan duit I, you bayar balik. Saya takkan jual diri saya. Tak perlu jual semua pun. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Banyak kali benar buang sampah rumah teman. Kamu punya hadiah dah sampai. Judge kan, awak pun salah seorang daripada kat track tu kan? Awak tak baik. Ya ke? Aku tak percaya. Ini boleh relax. Eksklusif. Jawab soalan berminat dan saya berseluruh. Saya menyanyi. Terhangat. Okey, panas kan? Saya melampau sangat ni. Sini ni mau ingatlah. Di banteng kau terima je lah. Dah bergaduh pula. Dan hiburan. Jangan lupa saksikan Melodi setiap hari Khamis pukul 9 malam di TV3. Dan stream juga melalui tonton. Menasihati atau memberi pesan kepada anak-anak mempunyai pelbagai pendekatan yang berbeza mengikut peredaran masa dan perkembangan mereka. Peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk jati diri anak-anak agar mereka mampu menanam kesedaran dalam diri secara total dalam setiap perkara. Dan memberikan impak kepada kepribadian mereka apabila mereka sudah semakin dewasa dan matang dalam berfikir. Menyampaikan pesanan atau memberi peringatan tidak perlu dengan cara mendesak, memaksa ataupun menghukum. Didiklah mereka dengan kaedah yang lebih berkesan dengan kasih sayang untuk membuka minda mereka menerima teguran tersebut. Ladies one. Mana tahu dengan adanya anak kedua boleh merapatkan lagi hubungan kakak dengan abang? Banyak kali dah. Abang cakap pasal second child. Tapi ada je alasan dia. Dia cakap, buat apa? What's the point kalau hujung-hujung tak ada apa-apa? What's that supposed to mean? Habis tu, yang sebelum ni, nikah? Anak siapa? Kalau macam tu, Ita cadangkan abang pergi check up. Check up apa? Untuk buktikan kat kakak, yang benih abang tu sebenarnya subur.